seorang player yang aku boleh katakan shining untuk 40-50 minit tu ialah Calvin Ramsey lah. Antara beberapa bola dia tu seolah-olah nampak macam ada sedikit bola macam Trent Alexander-Arnold. Dia dulu dibeli pun kita tahu beli highly rated, tetapi badan dia tu lah sebab injury apa semua, so 2 tahun 3 tahun dibeli daripada Aberdeen, 2-3 tahun tak main langsung, injured, kemudian main balik, injured, main lagi, loan keluar dekat Wigan apa semua pun tak boleh main disebabkan injury. Sekarang ni dia main dekat Under 21 dah berapa straight game dah. Kemudiannya malam tadi aku rasa performance dia tu okey. Dan kalau kita nak buat perbandingan sekarang ni, apa beza dia dengan Conor Bradley? Kalau contohnya dia boleh supply bola-bola seperti Alexander-Arnold, aku tak kata macam betul-betul exact, Trent tu memang way out of this world lah. Cuma kalau dia boleh bagi bola-bola macam tu kan, Frimpong injured, so Calvin Ramsey ni masuk lah. Mula dengan duduk dekat bangku simpanan, kemungkinan slowly progress, kemungkinan dia fight tempat untuk jadi right back utama lah, menentang dengan Conor Bradley. Yes, memang nampak tu macam delusional lah, baru main sekali, tapi cerita dia Kerkes pun fullback masih lagi problem, Conor Bradley masih lagi problem. So that's why sekarang ni Liverpool macam kena ambil je apa yang di depan mata dan kena try benda tu, try to make it work. Jadi tak jadi tu lain kira, untuk keluar daripada kemelut ni lah.